Disebabkan ada yang beberapa kali naikkan soalan berkenaan dengan spesies ni, jadi saya decide untuk sentuh sikit berkenaan dengan ikan ni. Hai, saya Acap. Hari ni kita nak bercakap berkenaan jenahak tanda golden snapper Lutjanus johnii. Ikan ni terdapat di dalam keluarga Lutjanidae yang mempunyai 73 spesies di dalamnya. Ia mempunyai taburan yang sangat meluas, terutama di lautan Indo-West Pasifik. Korang boleh temui ikan ni dari Timur Afrika sampailah ke Kepulauan Fiji, membawa ke Australia hingga ke Jepun. Lutjanus johnii ni mendiami habitat seperti terumbu karang, laut dalam, paya bakau dan juga muara. Spesies ni boleh dikenal pasti dengan terdapatnya tumpukan hitam besar di bahagian atas badannya di pangkal sirip anterior dorsalnya. Warna spesies ni selalunya berwarna kekuning-kuningan ataupun orangish dekat bahagian atas dia. Mana pula dekat bahagian bawah dia pula ada kalanya berwarna tembaga ataupun berwarna gangsa. Untuk yang advance sikit, kalau korang nak tengok kiraan sirip dia, ni teknikal sikit lah. Untuk dorsal fin ada 10 spine dengan 13 hingga 14 ray. Kalau anal fin pula boleh tengok ada 3 spine dengan 8 ray. Jadi itu adalah sedikit info dan profil berkenaan dengan golden snapper Lutjanus johnii yang saya ingin cover sebelum kita masuk ke haiwan yang seterusnya. Spesies lepas ni apa pula?